Akar keriang tumbuh di payah, pohon beringin teguh berdiri. Bersama membina bangsa Malaysia, makmur berdaulat di sanjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di atas pentas keramat ini bukanlah sekadar untuk menutur kata-kata kosong, melainkan untuk meniupkan api patriotisme melalui mauduk pidato saya bersama membina negara bangsa. Hadirin sekalian, frasa negara bangsa bukanlah satu konsep geografi yang kaku. Ia adalah satu impian di mana seluruh rakyat daripada pelbagai latar belakang etnik, budaya dan agama meleburkan segala dinding perbezaan demi melahirkan satu identiti yang sempurna. Bersama pula adalah kata kunci yang menuntut kebersamaan, muafakat dan jiwa yang berpaut pada satu bumbung perpaduan. Sidang Dewan yang penuh santun. Meningkap lembaran pertama dalam usaha membina negara bangsa, kita tidak boleh lari daripada membicarakan tentang keadilan ekonomi dan sosial. Sebuah negara bangsa yang rapuh ekonominya atau yang melebar jurang antara miskin dan kayanya akan mudah goyah oleh badai prasangka. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang perpaduan sekiranya ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggir daripada arus pembangunan nasional? Oleh itu, membina negara bangsa menuntut kemakmuran ekonomi yang inklusif, di mana setiap anak watan sama ada di kota metropolitan maupun di pedalaman Sabah dan Sarawak mendapat hak dan peluang yang sama rata untuk berjaya. Apabila rakyat kenyang, masa depan pun terjamin. Maka berbibit-bibit cinta akan tanah air akan tumbuh dengan subur semula jadi. Hadirin yang bijak pandai, dalam era digitalisasi hari ini, komponen kedua yang amat kritikal ialah peranan kita sebagai guna media sosial yang bertanggungjawab. Kita sedang hidup di dalam dunia di mana fitnah boleh tersebar dalam sesaat dan sentimen perkauman boleh dibakar hanya dengan satu klik di hujung jari. Membina negara bangsa dalam abad ke-21 menuntut kita memiliki literasi digital yang tinggi. Saring sebelum sebar. Jangan biarkan akaun media sosial kita menjadi medan melempar sengketa atau memperlekeh budaya kaum lain. Sebaliknya, jadikanlah teknologi ini sebagai jambatan untuk berkongsi keunikan budaya, mempromosikan nilai murni dan menyebarkan mesej kedamaian. Ingatlah, kata-kata yang membina akan memperkukuhkan negara, manakala kata-kata yang merosak akan meruntuhkan bangsa. Hadirin yang saya muliakan, menoleh ke arah komponen ketiga, marilah kita suburkan semula penghayatan sejarah melalui sistem pendidikan. Sejarah bukan sekadar subjek untuk lulus peperiksaan. Sejarah adalah kompas yang menunjuk di mana dari mana kita datang dan ke mana ke arah tujuan kita. Anak muda hari ini perlu faham tentang pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu daripada pelbagai kaum yang menitiskan darah dan keringat demi menuntut kemerdekaan. Kita perlu faham tentang kontrak sosial dan perlembagaan persekutuan yang menjadi tiang seri negara ini. Apabila anak muda celik, sejarah mereka tidak akan mudah dihasut oleh agenda yang sempit cuba memadamkan naratif kebersamaan kita melalui bilik darjah. Kita bina jiwa anak bangsa yang bangga mengaku, saya anak Malaysia. Sidang saksi yang budiman, prakasa yang terakhir dalam mendepani cabaran ini ialah keperluan terhadap pemimpin yang berintegriti dan bertauladan tinggi. Kepimpinan ini tidak hanya merujuk kepada ahli politik di parlimen, tetapi ia bermula para guru di sekolah, ibu bapa di rumah dan ketua komuniti di kawasan kejiranan. Pemimpin yang inklusif adalah pemimpin yang melihat kepelbagaian rakyat sebagai satu kekuatan, bukannya ancaman. Mereka memimpin dengan hati, menegakkan keadilan tanpa berat sebelah dan sentiasa mendahulukan kepentingan nasional mengatasi kepentingan peribadi atau kelompok. Apabila rakyat melihat pemimpin mereka berdiri sebagai simbol perpaduan, maka rakyat tanpa ragu-ragu akan mengikut langkah yang sama untuk bersama-sama membina negara bangsa. Kesimpulannya, membina negara bangsa bukanlah sebuah destinasi yang mempunyai tik-tik noktah. Ia adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran,
toleransi dan komitmen yang tidak berbelah bahagi daripada kita semua. Perbezaan warna kulit, bahasa dan adat resam bukanlah dinding yang memisahkan kita. Sebaliknya, ia adalah rona-rona indah yang melukis sebuah potret Malaysia mempersonakan di mata dunia. Ayuhlah, hadirin, marilah kita buktikan bahawa di bawah langit Malaysia yang luas ini, kita mampu hidup sejati dan sejiwa. Pucuk pakis di dalam raga, gulai diisi di dalam cawan. Bersama kita pertahankan negara bangsa teguh ditawan. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.